So guys, ni dia mic yang Ping cari-cari selama ni. Ping dah pergi sampai ke Loyat, sampai ke Times Square, sampai ke mana-mana tempat pergi cari, tak jumpa, tak ada stok. Tapi nak tahu tak, jumpa dekat mana? Dekat Shopee. And harga lagi murah dekat Shopee. So, lepas habis duit berpuluh-puluh ringgit isi minyak, bayar tol, bayar parking, lain-lainnya jumpa dekat Shopee. Apa kejadiannya? Jom kita try tengok macam mana bunyi dia sekarang ni. Okay. So, kalau korang dengar sekarang ni adalah audio daripada mic Insta360 mic Air yang Ping beli dekat Shopee. Sekarang ni Ping berada di kawasan kilang. Kat belakang sana tu, lori tengah loading barang and bunyi kawasan kilang yang bising lah. Kita dah on noise cancellation. So, korang rasa bunyi dia macam mana? Sekejap lagi Ping akan unboxing. And okay, sekarang ni Ping tak menggunakan apa-apa mic. Kita berada dekat kawasan kilang. Korang boleh dengar tak bunyi bising kilang tu macam mana? Dapat dengar tak beza dia macam mana kalau direct Insta360 dengan pakai mic Air tadi? And apa yang kita akan dapat dekat dalam kotak, transmitter, charging base, button magnet dengan macam-macam aksesori ni lah. Ni lah, kau tengok. Cute lah, besar ni. So boleh letak kat poket. Segala aksesori mak nenek dia lah. Bulu-bulu. Dia punya charging kabel dia lain sikit. Macam ni, bukan Type-C biasa-biasa punya. Pisang kalau tak bawa. Dengan tali punya. Kalau korang berminat untuk beli Insta360 mic Air ni, korang boleh tekan itu link dekat bawah, beli dekat Shopee.